Assalamualaikum kepada semua para audience dan parents ataupun our principal yang join saya punya live. Okay, thank you sebab bersama dalam sesi podcast, live podcast saya pada hari ini yang akan membincangkan satu topik yang sangat penting bagi setiap parents, iaitu 5 perkara yang parents perlu tahu before parents hantar anak ke sekolah rendah. So kita semua tahu bahawa kita nak pilih sekolah rendah ni bukan sekadar pilih tempat anak belajar membaca, menulis, mengira, tapi sebenarnya adalah keputusan yang akan memberi kesan terhadap pembentukan sasiah, akademik dan keyakinan diri pada masa depan anak-anak. So hari ini kita amat bertuah kerana bersama dengan Board of Director Kalam Integrated School of Excellence, iaitu Encik Nik Hafiz Naim yang akan berkongsi pandangan dan pengalaman mengenai perkara penting yang parents perlu tahu sebelum parents pertimbangkan untuk membuat pilihan sekolah untuk anak mereka. So tanpa melengahkan masa, saya nak mulakanlah perkongsian kita pada hari ini. Ramai parents hari ini mencari sekolah akan melihat kepada bangunan sekolah semata-mata, kemudahan kat sekolah dan persekitaran sekolah. Tapi pada pandangan pihak pengurusan pendidikan, sejauh mana pentingnya parents memahami falsafah atau hala tuju pendidikan sesebuah sekolah sebelum membuat keputusan? Sebenarnya perkara pertama lah, perkara ibu bapa yang perlu fahami ialah sekolah bukan sekadar bangunan atau tempat anak menghabiskan masa pagi hingga petang. Ia lebih daripada itu. Sekolah adalah ekosistem pendidikan yang membentuk cara anak-anak berfikir, bertindak dan melihat dunia. Sebab itu lebih penting ialah falsafah pendidikan yang menjadi asas kepada sekolah itu. Setiap sekolah mempunyai matlamat yang berbeza. Adakah sekolah yang memberi penekanan besar kepada akademik semata-mata? Ada yang fokus pada pembangunan karakter. Ada yang juga mengimbangi akademik, sasiah, spiritual dan kemahiran hidup. Di sini ibu bapa perlu lebih teliti lah, kerana falsafah ini akan menentukan hala tuju pembesaran anak-anak. Oleh itu, ibu bapa perlu bertanya dengan lebih mendalam, apakah jenis anak yang ingin dilahirkan di sekolah ini. Bukan berapa pencapaian skor A atau B yang boleh dicapai. Apa yang value atau nilai yang anak akan bawa, bagaimana anak akan berfikir apabila berdepan masalah, dan bagaimana anak berinteraksi dengan masyarakat. Kalau keputusannya baik tapi tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat, itu juga tidak memberi kesan yang baik. Kerana akhirnya apa yang dibentuk oleh sekolah ialah bukan sekadar keputusan, juga karakter dia untuk fikir, interaksi dan melihat kehidupan. Jika sekolah itu hanya kita tengok atas kecemerlangan akademik, tanpa membina akhlak, nilai, dari segi kemanusiaan dan empati, kepimpinan akan tidak mencapai apa yang diperlukan. Sebaliknya, jika sekolah mempunyai visi yang kuat, membina anak yang berilmu, berakhlak, menjadi diri yang kuat, maka peperiksaan juga akan diterima menjadi lebih menyuruh. Bukan saja cemerlang dari segi peperiksaan, tapi matang dalam kehidupan. Sebab itu, ibu bapa sedang memilih arah hidup awal dan setakat memilih tempat belajar. Dan apabila kita cakap dengan arah hidup ni, ia akan bawa soalan yang lebih besar. Bukan setakat di mana dia belajar, tapi apa hasil daripada sekolah itu. Jadi sebelum kita melihat bangunan, fasiliti atau kemudahan yang unik, yang cantik, firstly ialah kita melihat apa nilai, falsafah dan hala tuju yang dibawa oleh sekolah. Okay, thank you Cik Nik Hafiz untuk penerangan. So menarik apabila betul Cik Nik Hafiz tadi sebut bahawa sekolah sebenarnya bukan sekadar tempat belajar, tetapi pembentukan arah hidup anak-anak kita. So bila kita bercakap tentang arah hidup ni kan, of course lah dia sangat berkait rapat dengan apa yang anak akan pelajari setiap hari dalam kelas. Parents selalu tertanya-tanya ialah kurikulum apakah yang sebenarnya paling sesuai untuk anak-anak mereka. Kurikulum ni ialah jalan ataupun metod lah yang digunakan untuk membawa anak untuk mencapai matlamat pendidikan.
Kalau kita bayangkan pendidikan itu adalah sebuah journey atau pembelajaran, maka kurikulum inilah yang menjadi peta laluan dan menentukan ke mana anak itu akan dibawa, bagaimana mereka akan sampai dan apa yang mereka akan lalui dalam proses itu. Ibu bapa sekarang ini memilih trend. Kata orang kalau sekolah ni popular tanpa mengetahui benar-benar apa yang anak akan lalui dalam sistem tersebut. Sedangkan hakikatnya kurikulum menentukan hampir keseluruhan pengalaman belajar seorang anak. Bukan sekadar apa yang dia belajar, tapi bagaimana dia belajar, kemahiran yang akan dibentuk dan konsisten diri dalam hidup mereka. Sebagai contoh, KSSR memberi fokus pada penguasaan asas yang diperlukan murid di sekolah di Malaysia. Yang penting untuk memastikan setiap anak mempunyai asas yang kukuh dalam membaca, mengira dan memahami konsep dalam konsep asas pembelajaran. Manakala kurikulum antarabangsa seperti Cambridge juga memberi penekanan yang luas dalam kemahiran berfikir secara kritis, komunikasi, pencahayaan masalah, pembelajaran secara aktif, di mana anak bukan sekadar menerima ilmu, tapi mereka dilatih untuk bertanya, menganalisis dan sebab di sebalik sesuatu perkara. Namun apa yang lebih penting sebenarnya ialah bukan memilih satu kurikulum dan menolak yang lain, tetapi bagaimana sekolah itu menggabungkan kekuatan kurikulum tersebut dengan cara seimbang dan konsistensi. Ini kerana kita mahu anak bukan saja mampu menjawab peperiksaan dengan baik, tetapi juga dalam masa yang sama mereka mampu berfikir dengan matang, berkomunikasi dengan yakin dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan yang sebenar. Sebabnya realiti dunia ini berbeza daripada yang dulu. Dunia ini bukan hanya tempat mengingat fakta dan hafal, tapi bagaimana boleh mengimak ilmu tersebut dalam situasi sebenar, kan? Jadi ibu bapa juga perlu melihat kurikulum bukan subjek, tetapi kemahiran hidup apa yang dibentuk untuk masa depannya. Oleh itu sebelum ibu bapa buat keputusan, ada digalakkan bertanya dengan lebih dalam apa yang anak belajar setiap hari, bagaimana proses itu berlaku dalam kelas, adakah anak hanya mendengar atau anak juga aktif terlibat. Pemahiran apa yang dibina konsisten sepanjang tahun. Oleh itu, apabila kita melihat kepada keperluan dunia hari ini, anak-anak tidak cukup dengan hafalan semata-mata. Mereka perlu berkomunikasi dengan baik, kreativiti, kemahiran komunikasi, kemampuan menyesuaikan diri dengan zaman yang sangat pantas lah. Di sini kurikulum menjadi alat yang sangat besar. Ia sekadar bukan silibus, tapi alat pembentukan cara berfikir. Oleh itu pemilihan sekolah bukan sekadar nama kurikulum apa, tetapi bagaimana kurikulum itu dihidupkan setiap hari. Okay, sebenarnya kurikulum ni bukan sekadar silibus, tapi ia adalah cara untuk kita membentuk cara berfikir seorang anak. Dan bila kita bercakap tentang cara berfikir ni kan, ia sangat berkait rapat juga dengan siapa yang berada di hadapan anak-anak setiap hari dekat sekolah. Sebab tu persoalan seterusnya ni sangat penting, Cik Nik Hafiz, untuk kita kupas. Teacher ni kan, dia mainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan seorang murid. So pada pandangan Cik Nik Hafiz, kenapa parents perlu memberi perhatian kepada kualiti guru dan bukan hanya kepada nama sekolah? Pada hakikatnya ialah anak tidak belajar daripada bangunan sekolah. Anak belajar daripada tangan manusia itu sendiri. Bangunan mungkin cantik, fasiliti mungkin lengkap, tetapi apa yang benar-benar berkesan kepada perkembangan anak ialah interaksi manusia yang berlaku setiap hari di sekolah. Guru adalah individu yang berinteraksi dengan anak setiap hari. Mereka bukan saja menyampaikan ilmu, malah mereka menjadi model tingkah laku, pembimbing dan kadang-kadang tempat anak-anak meluahkan emosi. Sebab itu peranan guru ini sangat besar, bukan setakat mengajar subjek, tapi juga membentuk jiwa dan keyakinan anak-anak. Guru yang baik mampu mengubah cara seorang anak melihat dirinya. Seorang anak mungkin rasa saya lemah, boleh mungkin saya boleh cuba lagi, kerana secara guru memberi sokongan dan kata-kata.
Guru yang baik juga mampu menyalakan semangat belajar. Kadang-kadang subjek itu bukan susah, tapi cara anak melihat subjek itu. Jadi bila guru mengajar dengan penuh kasih sayang, jelas dengan makna, anak akan melihat sesuatu yang menyeronokkan, bukan tekanan. Dan lebih pada itu, guru benar-benar berkualiti mampu melihat potensi mungkin apa yang ibu bapa tak nampak lah kan. Ada anak yang tidak menonjol di rumah, tapi di sekolah dengan bimbingan yang betul, potensi yang terselah sama ada kepimpinan, komunikasi, kreativiti dan disiplin diri. Oleh itu, ibu bapa ingin masuk sekolah, mereka bukan hanya memilih nama sekolah, tapi perlu melihat siapakah guru-guru yang di dalam sekolah tersebut. Okey, lebih lagi budaya yang dibentuk atau environment atau culture yang dibentuk di sekolah. Ibu bapa boleh bertanya, adakah guru-guru di sekolah ini semasa diberi latihan dan peluang untuk meningkatkan kemahiran, hubungan dengan dengan murid, adakah sekadar hubungan formal, dan adakah guru melihat anak sebagai individu yang unik dengan cara belajar yang berbeza-beza. Kerana anak-anak ni tak sama, ada yang cepat faham, ada yang perlu masa, ada yang perlu belajar melalui visual, ada melalui pendengaran, ada melalui pengalaman, dan guru harus memahami proses ini, perbezaan lah, yang mampu buat setiap anak berkembang mengikut potensi masing-masing. Oleh itu, sekolah yang benar-benar hebat bukan hanya bergantung pada sistem akademik, tetapi sistem pembangunan guru yang kukuh dan berterusan. Ini kerana mereka memahami satu prinsip yang penting dalam pendidikan, kualiti pendidikan tidak akan melebihi kualiti guru dalam bilik darjah. Jika guru sentiasa dibimbing, disokong, dilatih dan dihargai, maka pengalaman pelajaran juga akan lebih bermakna, lebih tersusun dan lebih berimpak yang panjang. Dan akhirnya, apa yang anak perlu ingat bukan apa yang dia belajar, tetapi bagaimana dia dibimbing, diyakini oleh guru sepanjang proses pembelajaran itu. So guru ni bukan sekadar untuk menyampaikan ilmu je lah, tapi nak membentuk keyakinan dan karakter seorang student ataupun anak-anak kita lah. Dan bila kita tengok kepada hubungan teacher dengan student ni, sebenarnya berkait rapat dengan satu lagi perkara yang parents perlu faham, iaitu suasana dan budaya keseluruhan dalam sekolah tu sendiri. Sebab kita akan masuk ke perkara seterusnya, itu macam mana persekitaran dan budaya sekolah tu sebenarnya boleh memberi kesan kepada perkembangan anak setiap hari. So ramai parents maybe akan tengok disiplin sekolah ataupun aktiviti sekolah saja, tapi macam mana sebenarnya budaya sekolah tu memberi kesan kepada perkembangan anak. Budaya atau culture sangat penting kerana anak akan menghabiskan masa yang banyak di sekolah. Dalam sehari kadang-kadang anak ada sekolah yang lama menjadikan tak langsung persekitaran kedua yang membentuk karakter mereka setiap hari. Anak bukan belajar daripada guru sahaja, tapi persekitaran environment yang mereka lihat, dengar dan alami setiap hari. Mereka belajar bagaimana mereka bercakap, cara orang dewasa berinteraksi, cara problem atau masalah diselesaikan, dan bagaimana suasana keseluruhan sekolah itu dibentuk. Jika budaya sekolah itu positif, maka anak akan secara semula jadi belajar nilai-nilai atau values baik, seperti menghormati orang lain, bekerjasama dalam kumpulan, bertanggungjawab dalam tugasan, dan membentuk disiplin diri tanpa perlu dipaksa. Mereka akan besar dalam kehidupan suasana yang menyokong perkembangan emosi dan sosial mereka, di mana kesilapan dilihat satu proses pelajaran, bukan satu perkara yang memalukan. Jika budaya tidak sihat, kesannya juga sangat besar kepada anak. Anak mungkin menjadi kurang yakin, terdedah kepada pergaulan yang tidak sihat, atau hilang minat untuk belajar kerana persekitaran yang tidak menyokong perkembangan mereka. Oleh itu, ibu bapa sebenarnya melihat lebih pada keputusan pemeriksaan atau kemudahan fizikal sekolah. Mereka perlu menasihati budaya sekolah itu sendiri. Antara perkara yang mereka boleh perhatikan ialah cara murid berinteraksi dengan satu sama lain,
Adakah mereka menghormati atau sebaliknya? Cara guru melayan murid adakah penuh kasih sayang, sabar dan profesional? Cara sekolah mengurus disiplin adakah tegas tapi mendidik atau hanya menghukum tanpa bimbingan? Nilai yang diterapkan setiap hari adalah akhlak, tanggungjawab dan kepimpinan benar-benar dihidupkan atau tertulis di papan kebangsaan. Kerana budaya sekolah ini bukan satu yang ditulis di kertas, tapi ialah sesuatu yang hidup dan dirasakan oleh anak-anak. Apabila budaya itu baik, anak akan datang ke sekolah dengan perasaan positif. Mereka rasa lebih selamat, dihargai dan mereka adalah sebahagian daripada satu komuniti yang membina mereka. Bila anak rasa sihat secara emosi, mereka akan cuba lebih terbuka untuk belajar dan lebih terbuka untuk menerima ilmu dan lebih yakin untuk mencuba perkara baru tanpa takut. Akhirnya apabila anak seronok di sekolah, proses pembelajaran akan berlaku secara lebih berkesan, lebih smooth lah, lebih lancar dan semula jadi tanpa dipaksa, tetapi mereka akan berada persekitaran menyokong pertumbuhan mereka. So apabila kita tengok kepada budaya sekolah ni sebenarnya bukan sekadar suasana sahaja, bukan sekadar environment, tapi adalah pembentukan karakter yang berlaku setiap hari tanpa kita as a parents sedar. Dan bila kita sudah tengoklah kepada semua aspek yang kita bincangkan tadi, itu falsafah kurikulum, teacher dan budaya sekolah, akhirnya parents perlu kembali kepada satu persoalan yang paling besar untuk membuat keputusan, iaitu apakah sebenarnya hasil akhir yang kita as a parents ni mahu daripada pendidikan anak ni. Sebelum kita ni as a parents memilih sekolah, so apakah persoalan terbesar yang parents perlu tanya kepada diri sendiri, macam mana tentang masa depan anak-anak di sekolah rendah yang parents nak pilih ni lah. Soalan penting yang ibu bapa perlu tanya ialah apakah jenis manusia yang saya mahu anak saya jadi pada masa depan. Kerana soalan ini dijawab dengan jujur, ia menjadi kompas dalam menentukan sekolah yang sesuai untuk mereka. Dia bukan sekadar sekolah yang mana yang popular, sekolah yang mana yang banyak A, tapi bertaraf kepada pembentukan insan lah itu sendiri. Jika sekolah itu hanya mengejar keputusan peperiksaan, mereka akan cenderung memilih ranking dan apa yang hebat atas kertas. Tapi keputusan itu kadang-kadang adalah keputusan jangka pendek. Namun jika ibu bapa benar-benar melihat keputusan pendidikan sebagai proses membentuk masa depan anak, mereka akan mula bertanya soalan yang lebih besar dan mendalam. Mereka akan mula melihat adakah anak akan menjadi insan yang berilmu, adakah mempunyai akhlak yang baik dan mampu menghormati orang lain, adakah dia memiliki keyakinan diri untuk bercakap dan berdiri, adakah dia mampu memimpin walaupun dalam skala yang kecil, dan yang penting adakah dia mempunyai baik dengan Allah dan dalam asas kehidupan dan agama lah dalam kehidupannya. Apabila perspektif ini berubah, maka cara ibu bapa melihat sekolah juga akan berubah. Mereka tidak lagi melihat pendidikan sebagai satu tempat persaingan, tapi sebagai proses membina manusia yang lebih seimbang dan berpadu. Kerana hakikatnya pendidikan bukan adalah perlombaan jangka pendek. Ia bukan tentang siapa yang sampai dulu, tapi tentang siapa yang benar-benar terbentuk dengan baik dalam sepanjang perjalanan itu. Dan perjalanan ini mengambil masa yang panjang. Dan apabila anak dah 20 atau 30 lagi umurnya, kita tidak lagi melihat berapa A yang mereka peroleh dari sekolah rendah. Itu telah menjadi sejarah dalam hidup mereka. Dan apa yang lebih penting ialah siapa mereka itu sebagai seorang insan. Adakah mereka menjadi individu yang bertanggungjawab dalam pekerjaan dan kehidupan? Adakah mereka memiliki prinsip yang jelas dalam membuat keputusan? Adakah mereka memberi manfaat kepada orang lain dan masyarakat di sekeliling? Dan adakah mereka menjadi seorang yang membawa kebaikan kepada keluarga dan orang lain? Oleh itu, pemilihan sekolah bukan sekadar keputusan pendidikan, tapi ia adalah pelaburan jangka panjang dalam pembentukan manusia. Demikian, pilihlah sekolah yang bukan saja mampu membawa anak dalam peperiksaan, tetapi lebih pada itu, sekolah yang membantu anak berjaya dalam kehidupan, berjaya sebagai seorang insan, dan berjaya dalam perjalanan mereka menjadi manusia yang bermakna
di dunia dan di akhirat. So Masya Allah, perkongsian yang sangat bermakna pada hari ini. Banyak perkara yang kita dapat ambil dan muhasabah bersama, khususnya untuk parents, principal dan ataupun teacher yang ada dalam live saya pada hari inilah. Untuk parents yang sedang berada dalam fasa untuk membuat keputusan untuk anak-anak, kehidupan anak-anak mereka. So hari ini kita telah membincangkan 5 perkara penting untuk parents perlu tahu sebelum memilih sekolah rendah. First, kita kena fahamilah falsafah pendidikan sekolah, kenali dulu kurikulum yang ditawarkan, tengok dulu quality teacher untuk membimbing anak-anak kita kan. Dan seterusnya, kita perhatikan budaya dan persekitaran sekolah. Dan akhir sekali, of course lah, kita tengokkan hasil akhir yang ingin kita nak capai untuk masa depan anak-anak kita. So kalau kita tengok secara overall, semua ni sebenarnya kembali kepada satu perkara utama, iaitu macam mana kita nak membentuk seorang insan bukan sekadar pelajar. Kita nak anak kita ni menjadi insan yang berakhlak mulia. So semoga apa yang dikongsikan hari ini menjadi manfaat yang berpanjangan lah dan menjadi sebab kebaikan untuk masa depan anak-anak kita semua. So itu sahaja daripada saya. Cik Nafi, kita jumpa lagi di lain hari insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.